Kalau kita cukai kereta Ferrari orang kaya dan bagi bantuan tunai terus pada orang miskin, adakah itu sebenarnya adil? Kita punya mantan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli ada kata GST ni membebankan orang susah. Tapi ini ayat dia lah. Kalau kita cukai kereta Ferrari orang kaya dan bagi bantuan tunai terus pada orang miskin, adakah itu sebenarnya adil? Nampak macam Robin Hood ekonomi pula. Well, kalau dia mampu beli Ferrari kan, dia pun bayar GST juga beli Ferrari kan. Orang yang B40 yang tak mampu kena GST, dia kena bayar juga GST ni. Tapi mungkin ada exception dan mungkin juga kerajaan boleh bagi bantuan yang bersasar. Sebab kita dah ada metodologi tu, dah ada mekanisme tu, kita ada MyCard dan sebagainya kan. Jadi benda itu sebenarnya seperti saya kata tadi, kita dah ada teknologi, kita dah boleh mempercepatkan rebate dan sebagainya. Sebab tu stumbling block tu macam Ling Guat Eng cakap, jangan ada kalau tak ada law. Betul kan law tu. Jadi benda tu bila jadi satu trust, jadi agensi akan bekerja yang sebaiknya lah kan. Jadi apa yang dikatakan oleh YB Rafizi itu ada betulnya, tetapi sekiranya kita boleh mengelakkan, kita boleh meringkan dengan pelbagai asisten lah.